tu, tapi betul lah memang. Hai, Assalamualaikum. Okay, kalau nak main sini boleh Waze ataupun Map, Breakfast Club ataupun Kopi Pasta Club lah. Boleh sampai kita ikut jalan kampung. Jalan dia agak sempit, so kena berhati-hati lah. Okay, untuk daripada segi menu kita ada daripada Western, Melayu, dengan kita ada Boss Breakfast, nasi lemak rendang, kita ada cu bawang, kita ada lempeng, so ada banyak lagi, ada dessert, so ada macam-macam lah. Okay. So, untuk tertumpuhnya Breakfast Club ni sebabkan daripada kawan lah, Kopi Pasta Club. So, lagi idea, kongsi idea berkuat. So, terjadilah Breakfast Club 8 pagi kat sini. Menikmati pemandangan laut. So, sambil-sambil makan kita boleh menikmati laut lah. Petak, kopi pasta lah, kopi pasta, petak, lepas tu kopi kapcai, tukang, lepas tu lagi kafe, tu lagi anggrek kopi, tu lagi biji alih kopi, lagi banyak lagi lah bang. Seronok tak buat kafe di pantai? Alhamdulillah seronok lah, best, enjoy.